Lepas tu Ustaz batuk. Tapi lama lah Ustaz batuk tu. Lama jugalah. Lepas tu Abang Kamil bagi rasa air hidrogen tu. Lepas tu masa Ustaz minum tu berapa lama yang Ustaz rasa dia macam kurang? Lega lah, banyak leganya lah, alhamdulillah. Inilah Abang Kamil yang bawakan air untuk Ustaz dengan Kak Ima. Lepas tu Ustaz terus minta pasang. Ya, daripada botol-botol kan Ustaz. Baik, pasang terus kan. Ini Ustaz serbaguna tahu, boleh mandi, boleh titik mata, titik basuh muka, redam kaki, spray satu badan Ustaz, insyaAllah. Memang terbaik. Boleh Ustaz tadah je. Lepas tu air bilasan tu untuk mandi tu. Kecuali Ustaz nak berendam lah. Boleh. Cuci mata pun boleh Ustaz.